Sebelum pergi umrah, pastikan bawa 3 benda penting ni. Ni bukan pasal baju, bukan pasal kasut, tapi pasal badan kita sendiri. Ya, umrah ni banyak berjalan, cuaca panas, tidur pun tak menentu. So, kalau badan tak dijaga dari awal, badan akan cepat rasa letih dan tak selesa. So, apa dia tu? Yang pertama, Shiruto. Shiruto, bila badan penat dan rehat kurang, sistem imun pun boleh menurun. Jadi, Shiruto akan bantu sokong sistem pertahanan badan kita supaya badan kekal lebih stabil walaupun jadual sangat padat. Dan yang kedua adalah Spirulina. Spirulina ni nutrien asas untuk badan kita. Bantu tenaga lebih stabil, tak cepat lesu walaupun banyak berjalan. Dan yang ketiga, eye vision. Masa umrah ni lah mata kita sangat kerja kuat. Nak baca Quran, cuaca silau. Jadi, eye vision akan bantu sokong kesihatan mata supaya fokus ibadah kita tak terganggu. So, tiga-tiga ni sangat-sangat penting. Eye vision, Shiruto dan juga Spirulina ni bukan ubat tau. Dia adalah sokongan penjagaan badan harian. Kalau nak tahu cara ambil yang sesuai masa umrah, boleh komen umrah atau terus DM Sis Nur sekarang.